Minggu tahun lepas, Pasir Mas ada mempersoalkan kenapa Ketua Pengarah SPRM boleh lanjutkan kontrak, mantan Ketua Hakim Negara tak boleh lanjutkan kontrak. Ya, sedangkan beliau masih mampu berkhidmat dan kini terbukti dilantik sebagai Profesor Ikhtisas di UKM. Jadi saya minta dan mohon kerajaan Madani yang ikhlas melakukan reform, tolong naikkan had umur pencen Ketua Hakim Negara kepada 70 tahun. Ya, jadikan hakim-hakim yang berwibawa ini peluang untuk berkhidmat itu masih ada. Lihat di United Kingdom, hadnya lebih 70 tahun. Dan negara-negara lain pun sama. Jadi, kenapa Tun Tengku Maimon dinafikan tahun lepas? Ya, dan baru-baru ini, saya nak tanya pada Tambun lah. Bagaimana Tambun boleh lantik Tan Sri Tadiruddin dalam GAC? Sedangkan dakwaan-dakwaan yang bocor berkenaan minit mesyuarat GAC baru-baru ini tidak terjawab lagi berkenaan dengan apa yang dikenakan pada Tan Sri Tadiruddin tersebut. Jadi saya mohon jawapan kerajaan, kenapa Tan Sri Tadiruddin dilantik dalam GAC?